Lagi sikit je tu. Bawa meja yang makan ni. Sepatutnya minta nasi separuh. Gelak apa kau? Ha? Gelak apa kau? Tak guna. Itu budak-budak bandar. Wih, budak ni. Tak payah. JB style. Bukan di sini. Ada tipu ke? Tak apalah. Okey, korang. Lapar dah? Sikit je, Tira lapar dah. Tira baru makan sarapan. Tak habis-habis. Buka je. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak semua. Oh, dengan derak ombak. Pantai Sabah. Tatang. Sabah. Sabah. Betul. Ya. Masih kita apa? Kita apa? Masih kita berlari. Masih apa cerita berlari? Apa? Bibi aku tak ada warna tu. Masih lagi apa? Kenapa ada? Nanti kering. Tak ada telur. Hai semua. Diorang makan ke apa tu? Dah makan ke belum? Dah lah. Yang belum? Belum. Dah. Ikut dia tempat tu. Sedap bagi aku. Ambil tiram. Masak tiram. Kotak tiram. Baik. Yes, ada plastik lah kat tengah. Sudah. Okey hari ni. Kau rasa? Manis tapi bagi aku. Tak lah. Manis-manis. Yo kau. Lantak lah. Mana tu? Mau. Kenapa tak makan? Ya Allah. Aku kasi batu. Jangan. Kenyang. Puluhkan.
Satu kuki. Agak hancur lah potong. Tak ada kesenian langsung. Tak apa lah, masuk dulu juga. Ini tak payah tanya. Rasa apa? Tak tahu, benda-benda. Tapi dia macam rasa. Tak tengok. Ni. Aku dah selesai kan? Potong kecil sikit. Ya kan? Yes. Ambil bibir sepatutnya. Oh, okey. Okey, okey. Dia jadi orang. Member tak makan. Dia diet kot. Tak sugar. Tak sugar. Kenapa dia tu lah? Engkai. Oh, cheese. Kena ada bulu sikit di sini. Apa tu? Ini dah kita bersih. Nak macam ni. Ni dia. Aku lihat dia dua show. Boleh je makan tak? Boleh. Macam ni sikit tapi Sarawak. Awal je. Apa rasa? Dah lapar Sarawak. Dia tak nampak gambar ni. Macam ni. Kita bertiga je sekarang, guys. Ada datang. Ada pasta je. Pasta dah ada tu. Budak chicken biru ni. Dengan mak bapaknya tu tak? Chicken biru. Ya. Pencai. Yang dengan mak bapaknya tu. Ada tu ni. Lain dengan example. Dia punya keras. Rika. Tak dapat lah. Weh, satu blueberry jatuh. RM2. Satu dah RM2. Oh. Nak dapat sikit. Saya tak habis sangat. Rasa lagi. Makan lagi ni. Pastry. Tak. Dia tak nak manis sangat. Sebab dia rasa Jangan cream ambil cheese. yang cream tambah yang pakai manis. Tak mana pun. Ada mana? Ni lagi tak manis. Betul. Pas. Dia dah sepukis dengan croissant. Anis dah ni. Anis. Ini gaji lah. Ni kenapa nampak badan aku? Sebab badan kot. Kalau kau dari badan benda lain. Main dengan apa Ali ada lele. Tak berhenti dia.
Korang tak ada rasa berbeza senyum. 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 Senyum ni ada. Kalau tak ada sampai. Kita ni sebab nak bertambahkan comelnya je. Dia tak suap kan? Bersyukur pada. Tadi dah kat situ. Dia Shopee nama tu jatuh. Jamak. Sabar aku ambil dia. Dia terbalik. Aku nak rasa tu belakang dia. Dah tekan belum? Masih krim. Krim. Letak krim, letak atas tu. Tak sama. Terbalik. Ni mati lagi, tak mani. Nak masuk apa? Mama. Cik, tak nak nampak. Ini. That's all. That's all all. for us. Dah 9 minit guys. Bye. Siapa dia nak ambil dari nadu untuk Atirah? Dah. Dah makan dah. Belum. Tak nampak pun. Oh, tadi. Tak nampak pun. Tak nampak pun. Nampak pun. Tak nampak pun kan? Alia kan? Tak nampak pun. Tak nampak pun. Nampak. Rasa strawberry. Kau malu kawan kita orang? Sekejap je. Sekejap je. Kau malu lah maksudnya? Sikit je. Dia malu ya kawan kita. Tadi ada. Malu sini ke tadi masuk? Kita depan. Macam basah sangat. Hai semua. Kita orang baru bapak apa takut. Kita orang baru lepas apa Alia? Alia. Lepas makan-makan. Dekat? Dan makan angin. Dekat Dekat pantai. pantai. Minum Pang, dekat pang, kopi kafe. Sokno. No. Macam tu lah. Macam ribut-ribut je nak keluar ni. Dia mesti tunggu kita keluar. Tak nak. Cakap kenapa kereta ni tak ada keluar? Kita orang tunggu kawan kita orang. Ini dari ini ke? Makan gula. Bye, jumpa nanti korang. Sampai makcik ya. Allah subhanallah. Allah masya Sayyidina Muhammad. Kita nak dengar Atirah nyanyi sebenarnya. Macam 3 Saya ikut sebab nak dengar Atirah. Kau makcik tu baru 28. Kau makcik kan dia? Silap tak? Boleh tak? Pink tau. Tak berapa boleh. Bye.
mana kena keluar? Kena ke sana. Kan keluar kau tu. Main itu kau ikut mana? Boleh kau lima kan? Tu. Apa dekat sini? Habiskan lagu ni kita gerak. Acara habis nyanyi kita gerak. Tak share sikit. Boleh. Okay, dah habis. BRR. Dah habis aku. Macam pusing-pusing ni. Aku tak boleh signal ni. Red. Red apa lagi? Red pantai. Red pantai Alia. Alia? 6.5. Sebab Komen. Sebab dia air laut. Sebab air laut cantik. Okay. Tapi angin dia sangat best lah. Itu lepas tengah ha. Sebab itulah 6.5. Kau pun tak tujuh. Tu yang sengah. Kau pun tak tujuh. Ramai. Okay. Ni? Ramai lah. Cik Atira? Mana semua dah sangat? Lapar apa mu lapar? Sebab nampak sangat. Seronok dengan kawan-kawan. So saya tambah 7 lah. Nampak. So kita orang satu je jalan kita orang. 0.5. 0.5 je tadi dah setengah dah bagi. Ya, aku kena kat kau. Kena tanya orang dia tak nak bagi pula. Ya, aku yang ni. Suggest. Orang sejus berapa? Saya dah 7 lah. Sama member. Saya 65 dia hanya ada. 7 sebab kat dalam dia macam crowded. Macam mana dia macam tak ada sistem macam tu. Ada sistem punya. Aku ada sistem, aku tak suka dia macam Pantai ni tu sempit sikit eh. betul. Tempat parking dia senang lah kalau kau datang ikut time. Lepas tu semua orang macam duk mandi mata situ. Macam rata-rata je. Macam mandi boleh, duduk situ boleh. Orang buka-buka tikar kat mana pun boleh. Macam tu lah. Tapi Lepas tu- air dia kurang lah. Tempat duduk kena berebut kat atas tu. Ya. Dia kena banyakkan lagi tempat duduk yang kat atas tu. Benar. Lepas tu dia kena ada pot ambil gambar yang sesuai. Ya, macam tu hanyalah untuk ambil gambar saja, bukan untuk duduk dan makan. Yes. Tak ada bagi menolong-nolong. Macam kena pilih ya. Satu lagi. Okey. Saja. Salah. Kau dekat Kelantan ni paling cantik kat mana? Pantai apa? Ni nak masuk. Yang korang dah pernah pergi. Senok. Senok yang ada pokok-pokok tu. Ya, Itu pokok-pokok. pokok-pokok cantik tapi airnya macam lebih kurang. Kalau pantai yang mandi, kan sekarang tengah air pasang. So dia berpasir macam tu lah air. Okey. Pakcik tak nak high five saya, pakcik. Apa kan? Tak nak kan, pakcik. Pakcik mesti macam budak ni aku ke semak budak ni. Tubik-tubik ni. Okay, dah 7. That's all from us. Thank you. Goodbye guys. Nanti kita jumpa kat kahwin Alia. Apa ni? Kahwin depan ni juga orang depan ni. Tengok macam mana. Itu Kalau lagi. tak sebelah saya Itu tu lah. kena. Sebelah saya. Dia tengah berenang sedepan. Tengok macam mana. Macam tu. Bye Alia. Adik tengok je. Tak baik lah.